Yang ini boleh loan punya caravan tau. Dari Germany. Tempat makan sini, boleh tukar je katil juga. Katil yang fixed bed pun ada. Lagi satu, kiranya bahagian belakang sekali ni, katil 3 tingkat. Ramai orang boleh muat dalam ni. Caravan ni kelebihan dia memang luas sebab tak ada kereta. Dia tak ada enjin. Dia memang untuk ditunda. Okey, belakang ni toilet. Okey, sekarang ni diorang ada 6 design untuk dipilih. Dia bergantung pada cita rasa anda dan kehendak keluarga. Nak yang tempat tidur banyak ke, nak meja makan luas ke, nak toilet luas ke, kan, nak katil kat belakang ke, kat depan, boleh pilih lah sini. 450 EU, 500 EU. Design-design dia. Okey, kita tengok bahagian luar dia. Kepanjangan dia berapa kaki? Dalam 15 kaki. 15 kaki ni. Yang tu? Lebih kurang lah 15 kaki juga. Cuma layout dalaman dia berbeza. Yang ni sempit sikit. Bukan sampai sikit, kecil sikit. Kecil sikit. Sebab yang ni belakang dia lounge U shape tu. Dia macam tu. Yang ni belakang dia macam ni. Sometimes it's not Ada orang kat dalam. sometimes. Okay, ni contoh dua yang daripada 6 design tu. Kalau berminat boleh tulis kat ruang komen bawah ni.